Malaysia, truly Asia. Ceng ceng ceng. Let's go to the festival. Let's go to the festival. This is it. We are at the festival. Okay, a lot of people just arrived. This is the event. They said only take one item, so I told Adi to get a stress ball. Ya, makanan-makanan dia ramai orang. Tu ada jual macam-macam. Mehun goreng, nasi goreng. Itu ni paling panjang punya queue. Nasi lemak, goreng pisang. Okey. Itu dia. Semua orang tengah beratur. Kalau ni, how are you? Tengok apa lagi yang orang jual. Pulut kuning, nasi goreng, kari pap, termosa, macam-macam. Nasi kerabu pun ada. Nasi kerabu pun ada. Masya Allah. Kari pap semua ada. Samosa pun ada. Itu dia. Kek, kedai kek ni. Tak lama lagi kek ada kat Malaysia. Aiskrim Malaysia pun ada. Dadih pun ada. Wow. Mantap. Kita pusing-pusing tengok. Ya, tengok, Old Town pun ada. Ambil. Dan terima kasih. Dapat air. Memang festival. Ni apa benda ni? Rendang. Wow. Hello bos. Sorry. Penuh tangan lah bos. Itu dia ni Malaysian. Ni tim perwakilan. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Sirap Bandung. Gila. Aiskrim Malaysia pun ada. Jangan main ya. Wow. Sambal kerang. Apa dia? Macam ada. Sorry. Ni apa takat gambar. Takat gambar pun ada. Ni jual baju. Jual baju pun ada. Kuih. Mahal. Ada jual Maggi ya? Tengok ni. Ni tengok jual kicap. Wow. Taste of Malaysia. Kaya ada. Wow. Malaysia number 1 Vida. Tengok apa lagi ada. Ni event baru start. Thank you, Consul General Nur Hamida, for this Ni China Airlines. Lepas tu apa lagi? Discover Malaysia. Good afternoon, Study everyone. Malaysia. Welcome to Ni Resort batik-batik World. karya Neka. Ni apa? Lucky draw. It is so great to have you here. Lucky Consul draw. General, Tiket lah. great partner she has been for our Weh, community tiket here balik Malaysia? at Resorts World. And I Tengok. want to thank Itu all China of Airlines. our Malaysian friends for coming out today. Partners, we VIP couldn't area. do this without them. So again, on behalf of everybody at Resorts World, congratulations for a great festival. I hope you all have a wonderful time. Tu dia. Go play. Menang hadiah. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, today Ni ada pertandingan apa ni? Pertandingan ke? Coloring contest. Okey, masuk. Kanak-kanak. Greatest city. Welcome to Malaysia Festival 2026. Whether this is your first encounter with Malaysia or your 100th, today is an invitation to discover our country, its rich cultural heritage, diverse communities, vibrant cuisine, and above all, the warmth and hospitality of the Malaysian people. Before I continue, let me once again congratulate the Consulate General of Malaysia in New York, Resorts World New York City, our sponsors, partners. Siapa yang boleh menang? Tengok. Oh, ni nombor 1. Yang tu nombor 1 juga. Tu pun nombor 1.
Oh, ni pun nombor 1. Semua orang lah nombor 1. Lawa. Itu dia pertandingan berwarna. Oh, ada hadiah siap Wow. Itu dia. Terbang bang, terbang. Itu dia. Besar lagi. Oi, padu. Itu dia. Power lah. Ni buat sendiri ni? Ya, ni saja kat atas ni. Oh yo. The mighty Harimau Malaya. So without further delay, please direct your eyes and your energy to the Panas. floor. Lion dance. Jeff nak try. Tengok senang ke tak. Ada seafood dekat sini. Ajar. Jeff memakai sarung tangan berwarna hitam. Sedang menggelak-gelak. Contender Jeff. Tak tahulah tu bola apa. Tu bukan roti canai, tu roti bom. Tengok Jeff percaya tak. Oh my god, what is that? So kita nantikan performance daripada Jafriman Johari. Adakah dia berjaya buat cantik yang lagi cantik? Okay, come on Jeff, come on. Si punya di sebelah. Dia kena. Inilah demonstration je. Dia tebar. Okey. Dia henyek-henyekkan dulu. Sudah tebar. Terbang Mi, terbang. Campak ke? Buat lagi. Terbang. Apa berlubang? Sudah berlubang, 2 lubang, 3 lubang, 4 lubang. 5 lubang. Ni apa ni? Nampaknya lebih kurang juga result daripada orang tadi. Nipis lagi, terlalu tebal. Chef sudah marah, terlalu tebal. Nipis lagi, Chef. Nipis lagi. Okey, Chef cakap okey, tak apa. Ada lubang. Tak tahulah roti canai apa tersebut. Digelakkan oleh pakcik. Gambar ke apa? Video? Dekat sini pun ada jual batik painting. I go for one Daripada Zurich. festival last week. So check out my Instagram. That was so cool. 2 days of just art making with creative artists. And then there was a cultural exhibition. Yes, started to rain. We got a Malaysian weather today. The festival with the Malaysian weather. Everybody's like running away from the rain. Hujan, lebat. Tapi nobody can actually challenge the Q4. Nasi lemak. Rain or shine, nasi lemak Q exists. Rain or shine Jadi sebab hujan lebat sangat, kita nak lepak dekat dalam kasino punya food court lah. Senang. Rain or shine. Tengok orang beratur untuk nasi lemak. Tengok orang lain semua dah clear dah. Tapi for nasi lemak orang sanggup beratur. Atoy, Suzy, Abang semua. Oh, itu dia. Woi. Makanan dah habis lah. Dah beli dah. Nak makan kat food court dia kalau dia kasih.
Nak datang. Hujan tu pasal kita gerak dulu lah. Ramai. No more seats. My friend tried to look for seats. I found 2 seats. Cari tempat duduk food court dia. Kosong ada? Sini kita ada laksa Sarawak dengan laksa Penang Laksa Penang. Ni dah habis kering dah ni. Ni pun dah kering Habis. Dah kering $15 satu tu. Tapai $10. Jadi ni food court dia, food court Genting Casino. Boleh makan dekat sini. Lepas slot mesin pun ada. Nak cari duit sikit. Lepas tu kita masuk balik lah. Jom. Kena beratur ni nak masuk balik. Ramai orang. Harap-harap tak hujan lah luar. Finally dah tak hujan balik. Renyai sikit-sikit je lah. Ni. Barulah Malaysia. Payung. Merata-rata. Meriah. Alhamdulillah. Congratulations. Nasi lemak beratur semakin panjang ni. Macam mana ni? Tengok apa nasi lemak yang dijual. Tengok. Oi, rendang, ada sambal udang, sambal sotong, telur mata dan sebagainya. Atoy ni dia toke atoy. Ni toke lagi satu Fuzi tengah sibuk, tak ada kacau. Kak punya tadi apa karipak kak bawa? Karipak pun habis sampai sejam habis. Tu dia. Nak beratur ni 1 jam. Minimum 1 jam beratur. Ni semua orang menunggu. Nasi lemak kantin. Ni. Hey man. Nasi lemak kantin. Yo, ramai gila orang. Tengok beratur. Okey, kita nak tengok orang ni. Kak Zef pun ada. Itu dia. Malaysia! Malaysia! I've been told there has been a weather update with the cooking demo. It no longer have the roti canai. It will only have chicken curry demonstration. Oh, yang ni pun ada. Dia floor manager. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 经理，我们现在在 America。喂， Yang bear ni dah tinggal yang ni je. Yang ni dah mati dah. Dah mati lah bear ni. What you saw. Vibrant. Isn't it high energy when you see colors, right? Oh, kita ada It's not Nicole. just red, Kita ada Angel and your friend. right? Have I met you? No, yeah. I'm Jeff. Nice to meet you. Oh, Indonesian. Yeah. Just met as well. So the next video is also Look at that. in case some of you do not know. Wow, jadilah. Wow. Okay, itu dia. Line queue paling panjang sekali. Lepas tu sekarang dah ramai dah orang datang. Dah rasa dekat 5,000 orang ni. 5,000 Festival Malaysia. Okay bro. Kelihatan dekat situ penat betul dia ni. Atoy, penat gila weh. Dia tak tidur lagi. Semalam masak. Weh, kesian. Tengok. Queue lagi panjang macam ni. Macam mana nak manage ni? Ini perniagaan dah boleh buka kedai dah. Kedai paling masyhur dekat New York. Tengok ramai orang. Non-stop daripada pukul 11 tadi, sekarang dekat pukul 2 non-stop. Setengah jam baru sampai situ. Setengah jam. Woi.
Tengok tu, daripada sana sampai sana setengah jam. Daripada sini sampai ke sana lagi setengah jam. Sejam dah baru dapat nasi lemak. 39010. I think we have 4 more in this segment. Yellow ticket 744-700. 744. Barang yang dijual. Macam ada. Okay, I tried this and the Maggi curry. Okay. So, Ready? 1, 2, 3, go! Sampai dulu baru korang pergi. Dah sampai tadi kenapa tak pergi? Oh, bad ke Aziz? Aziz, nak hantar minyak? Tu hopscotch. Tu hopscotch. Alah, senang ni. Mr. Wong punya adik ke? Ya. Kau pala. Umpire, does everyone go through or those who didn't make it have to be out of the game? On the next one. On the next one, alright. Ini dia apa ni? Yeah. Let's go, Ronald. There you go. Technique, guys. Technique is important. There you go. Is it pass? Yeah, it's a Tapi pass. dia pushnya terlalu dalam. Dia hole itunya. Yay! Alright, so we have 3 people. Yay! Bukan loncat tu. Janji lepas, Pak. Janji lepas, Pak. Yeay! Oh. How many? Come on, Jeff. 1, 2, 3, 4, 5. Hadiah kita menang. So what do you guys think of? Macam-macam menang. Okay, terima kasih. So what do you guys Kali think dah ni. about it? Terbaik padu. Pretty good, right? I mean, for that age, I mean. So how long you guys waited for the nasi lemak? 1 hour. Where's yours? Oh, buka. We have Sambal sotong. Elira. Wow. Elira. Makanan semua dah mula habis. Dah habis dah? Ni tinggal ni je. Congratulations. Okay, cerita. Ni. Oh, yo. Bahaya tu, bahaya. Bahaya tu, bahaya. Bahaya Woi, banyak duit lah. Apa khabar? Oh. How are you? Good. Apa ni? Menang. Main sports lah, bro. Sport dia orang boleh? How long you waited for what are you getting? 4 jam. 4 jam. Tengok apa you dapat? Apa you dapat? Nasi lemak. Orang dekat Malaysia bersyukur lah. Betul lah. Bersyukur lah. Okay, saya pun nak balik. Hamper pun dah dapat. Main game. Memang event yang sangat best. Ni dekat pukul 3 lebih. Masih lagi orang beratur. Nasi lemak. Tolonglah siapa-siapa yang nak invest nasi lemak, contact lah Atoy and Fuzi. Buka lah restoran. Tu Fuzi tu. Dan Atoy. Pukul 4 petang pun ramai orang. Oh yo. Pukul 4 petang full. Easily 10,000 orang ni. Easily sebab daripada pagi non-stop orang masuk. Okay. 744522. 1 untuk kau, 2 untuk aku. 1 untuk kau, 2 untuk aku.